Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Arfan bin Arifin ingin menceritakan sedikit tentang cerpen yang telah saya buat, iaitu cerpen bersyukur. Cerpen bersyukur mengisahkan Mak Yah, seorang wanita tua yang mencari rezeki dengan menjual lepat ubi di kampungnya. Walaupun hidup dalam keadaan serba kekurangan, Mak Yah tetap tabah dan tidak pernah merungut. Dia sentiasa bersyukur walaupun hasil jualannya tidak seberapa. Cerpen ini memaparkan bagaimana sikap positif dan rasa syukur dapat memberi ketenangan dalam hidup walaupun diuji dengan kemiskinan. Tema utama cerpen ini ialah kesyukuran dalam kehidupan sederhana. Ia mengetengahkan nilai-nilai murni seperti kecekalan, ketabahan dan keimanan kepada Tuhan. Cerpen ini turut memaparkan bahawa kebahagiaan bukan bergantung kepada kemewahan, tetapi bergantung kepada hati yang tahu menghargai nilai kecil dalam hidup. Watak utama Mak Yah digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat semangat, berdikari dan sentiasa bersyukur walaupun hidupnya susah. Watak ini membawa mesej yang sangat kuat bahawa kita boleh bahagia dengan rezeki yang sedikit jika kita reda dan yakin dengan ketentuan Tuhan. Dari segi bahasa, cerpen ini menggunakan bahasa yang mudah dan latar tempat kampung yang dekat dengan kehidupan masyarakat biasa. Gaya penceritaan yang santai tetapi menyentuh emosi menjadikan cerpen ini mudah dipahami dan sangat mengesankan. Kesimpulannya, cerpen bersyukur sangat sesuai dibaca oleh semua golongan kerana mesejnya jelas dan mendalam. Ia mengajak kita untuk lebih menghargai kehidupan yang kita miliki dan tidak mengeluh walaupun diuji dengan kekurangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini sangat berguna untuk membentuk masyarakat yang lebih positif dan berjiwa besar. Sekian, terima kasih.